Apa kaitan skin barrier bocor, skin barrier rosak dengan kulit pedih? Siapa tahu? Ada sesiapa yang boleh jawabkan tak? Ada yang sampai rasa pedih kat kulit muka tu. Itu disebabkan skin barrier rosak. Skin barrier yang bocor ni umpama kita berjalan tanpa pakai kasut. Macam mana jalan atas jalan tar yang panas tu, cuba jalan atas tu, sakit tak? Pedih tak? Panas tak kaki? Skin barrier ni bila dia dah bocor, umpama kita berjalan kaki tak pakai kasut, kita jalan atas jalan tar, macam tu rasanya. Dia stop semua bahan-bahan yang berunsurkan brightening ke whitening ke, fokus untuk hydrate the skin, repair the skin. Jadi untuk repair, you all kena cari bahan yang supply dan repair. Bukan susah pun kita nak repair. Kena ada ilmu, kena sabar. Jangan panik. Bila you panik, you akan cepat terpengaruh dengan produk-produk viral. Cepat sangat nak beli.